Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Kita esko ke, kita MB ke, kita bekas MB ke, tak ada kira. Nak kita tanggung dosa. Dah peraturan. Nak pakai bunga, nak pakai belarik, nak pakai itu hari tutup tangan kira. Kita MB kah? Kita MB kita dia pakai dak kita tengok sih. Dia tak buka dia nah tak jaga jadi kena ngomong ke ya tu kita sapal ini memang di play nah buat rekod ni tapi kalau nah balik kita ada solat dalam mana ni jenis Arab bapak nah segi sebenarnya susah dan dia muipat yang juang tu pun belum dia kata tak ingat dia masuk era kan jenis dapat semaya boleh jangan ada nyanda di peti nak dia duduk atas kaki buat apa lagi tu manja nah dalam kita dia pun bunyi nak hitam sungguh tengok orang nikah ni nak anak turun putih nak anak dara macam orang belakang dia tengok ni tu boleh dosa kita kata hei tak baik kata orang itu berdosa mu nak minta maaf bila ke dia nak kata selalu nah ni tak ada kata benda orang gitu dah yang mana lagi sangat tak boleh kata kena kerak dulu pasal kita tak boleh kita kena ajar dia nak layan apa benda haram itu nak cakap benda hak tak terlibat dengan maknanya mengaibkan orang boleh nak terlibat dengan aib orang ni islah masyarakat baru boleh nak selamatkan orang daripada orang jahat daripada penipu penzoling baru kita boleh cerita keadaan ini zoling jahat dan sebagainya nak tujuan untuk memberi manfaat kepada manusia ramai ni saja sedap cakap je tak boleh dia tidak ngupak kok suami isteri dah bila tak ngupak cakap dengan kucing iaitu menceritakan kepada manusia bila panggil ngupak dah kalau kita cakap seorang kita ambil anak kucing dia 3 ekor bola raga cakap tak panggil ngupak tu dia panggil gila babi faham tak nak tahu cakap kok tapi taklah mengupak dia ada orang dengar dia panggil ghibah nampak dah tukang dengar suami mana pula al-mustami' bainal mukhtabaini yang tukang dengar salah seorang daripada yang tukang ngupak juga jadi bila dia ngupak kita kerak lalu kerak kita tak boleh bukan kerak kepala dia kerak cerita awak lari tajuk ataupun beritahu pada dia saya kata orang tak baik dosa tu baru suami maka dalam hadis ini Nabi bersabda khairukum li ahli sebaik-baik kamu orang yang paling baik dengan anak isteri dia orang beriman ni orang baik dah tetapi khairukum kum tu kata ulama yang mensyarahkan hadis mukminin sebaik-baik kamu orang beriman iaitu khairukum li ahli yang paling terbaik dengan anak isteri dia kita duk ingat yang terbaik ni beri piti bukan beri piti apek beri piti ke bini dia tak kerja somel keling bulu roti jana sipai epok keling bulu Islam ke kafir dah boleh pergi makan kedarah kau tak pergi nampak sanggang itu kereta orang lain parking saja kita kelain kau buat ugu duduk depan keling bulu beri piti ke bini dia kan beri piti beri agama beri nasihat beri panduan tegur kalau buat salah marah kalau tak kena tu baru orang panggil khairukum yang terbaik buat baik gitu nafkahnya cukup layanannya baik bukan orang puan yang kena baik dengan suami kena baik dengan orang puan tak orang puan sama kena ada seorang orang puan tu dia atas email tu dia tu pun apa ustaz orang puan mau kena lah bila orang lelaki kena kita tidak apa masa lagi dia mungkin dia dengar CD orang puan kena CD orang lelaki kena dia tak beli jadi Nabi sebut sebaik-baik kamu orang beriman yang terbaik layanannya kepada isteri dan anaknya.
Nah, maknanya kita beri kemudahan, kita beri makan dia. Kalau katakan maknanya orang ni, suami ni dia berikan selayang isteri dia, suami ni dia berikan merah, ni lebih baik. Sebab umum kan buat baik lagu tu. Sebab tu jangan kedekut dengan isteri. Ramai suami hak jenis bodoh lagu ni. Kalau dengan hak bak dunia dia tak sayang, tapi kalau dengan isteri sayang ada. Isteri suruh beli selipar hak harga 30 riyal, dia ambil hak ke 8 riyal. Isteri dia pegang dah ni, molek ni bang. Suami tengok 399 sen. Suami pun tak cari kakak belah-belah. Hak ni molek, 16 3 sen. Memang liar. Ada jenis lagu tu. Haji tak gitu? Tak lama mu. Biarlah. Dia suami terbaik ni dia beri turuk kandok. Apa salahnya? Sipar 40 riyal. Bukan 14,000 lipat. Hari anak kita dia basuh. Dia tolong anak, tolong sapu rumah. Kalau suami yang lebih baik lagi, isteri dia minta hak 10 riyal, dia beli hak 100 riyal. Ada tak buat gitu? Tak ada. Buat gitu. Hidup puja penyanyi. Orang dia penyanyi, penghibur benda. Suami isteri kita penghibur kita. Kita serabut perut, dia mari. Tak duduk kat kita. Tak apa abang, susah abang. Pecek kepala, pecek macam-macam pecek lah. Dah sayang kita nak beli kasut mahal. Kan ni jadi bergaluh kan? Nampak orang gelebar sangat. Jangan bergaluh. Ubuh ke spekar kereta macam ke orang gila. Tak? Hak bini dah beli gelang. Beli ada 2 keneri gelang. Macam ke hujung lidi. Nampak. Dia tanya pula, tak akan gelang? Ni. Gampang. Dah haluh. Bini kita kan, tengok pada soundboard. Dalam bonet penuh. Macam ke nak jual obat. Habis kat 2,000 spekar saja. Ada cerdik. Bodoh ke cerdik tu? Buka bonet tau, tak boleh buat benda. Penuh spekar. Spekar saja. Amplifier ada. Nampak? Sistem audio kereta tau. Main ribu-ribu tau. 15,000. Tasik sini ke benda? Nakamichi tasik sini kat dah. Faham tak? Penuh lah bonet anak suruh beli kalang cat hak 24 hak 12 yang beli. Ada tu. Bini suruh beli selipar hak 18 riyal, beli hak 13 riyal. Dalam bonet pun penuh. Parking buka lagu. Nampak? Parking buka lagu nak cover dia sedap kan. Kalau lagu sedap apa kok? Siapa namamu? Mamat Said. Maknanya tak apalah, mu nak enjoy, mu banyak PT, mu kerja gaji besar, mu nak make up kereta, mu nak besar tu, mu nak kasut mahal, nak spek harga 800. Anak isteri biar mewah tak? Baru tu. Tak adil dengan orang lelaki ni. Kita bak ni memang masuk belah kapang. Tak adil. Jadi makan sedap-sedap kedai. Tom yam, ikan 3 rasa. Nolak kepala gajah celup tepung. Tak hebat-hebat makan. Lepas tu buku roti kosong tu bini berat. Ada je ni, ada memang ramai je ni gitu. Boleh tunjuk muka malah nak tunjuk. Dia gitu. Tapi gitu semua dia makan apa penuh ni. Hok pinggang bujur, pinggang pak semegi, pinggang lepeh, pinggang sirip. Tapi 560, 600 riyal semeja. Roti kosong. Asyik orang se, buat telur sitik. Balik bini aku, meng aku. Nanya dia. Makan si orang. Dah lah pahit lepas hitam betul si orang. Dia saudara dah depan bini. Apa? Baru tom yam ni bang. Makan dengan datuk tadi. Ada jenis gitu. Biar sama lah. Kita makan jenis tu, dia jenis tu kau. Melainkan dia nak adat lain. Tu lain lah. Banyak tak kena. Jadi kita kena jaga kepada dia. Jangan buat main-main. Kerana dia salah, kita menanggung dosa.
Hak dak anda didikan agama, beri didikan agama. Hak nampak cakap mengasar dengan orang, tegur dia. Nah, hak nampak jenis nyapuk dengan orang tua, ajar dia. Isteri kita kan, kalau molek, naik molek nama kita. Dak molek, uduh nama kita. Orang-orang tak kenal nama dia, orang kenal laki. Uduh sungguh mulut bini tu, Pok Leh tu. Dak naik nama dia, naik nama Pok Leh. Tu kena jaga baik. Demikian lagi sabda Nabi SAW. Bermula perempuan yang soleh itu terlebih baik ia daripada laki-laki yang soleh. Al-mar'atu salihatu khairum minal mar'i salihi, atau kama qala. Nabi kata dalam suatu hadis, perempuan yang soleh lebih baik daripada lelaki yang soleh. Mana isteri solehah lebih baik daripada suami soleh. Kenapa Nabi kata begini? Sebelum tu kita terjemah dulu makna soleh. Soleh, saluha, yasluhu, maknanya patut ataupun makna baik. Solihah pun ada juga dalam lisanul Arab, makna baik. Baik ni makna tak jahat lah. Bukan soleh ni maknanya Abu warak, bukan. Warak tak. Warak berat daripada soleh. Soleh ni baik je lah. Baik, tak buat benda jahat. Baik. Kita dengar sama orang soleh. Orang soleh, orang baik lah. Kampung mu ada orang soleh. Ada orang soleh, orang baik-baik ada. Orang semayang 5 waktu, tak berani tinggal. Orang tutup aurat, tak sampai masa belakat bayar zakat. Tak zalim harta benda orang. Nega, tak menawak, tak menipu. Orang soleh tu jaga agama. Tu soleh. Ramai. Tetapi orang perempuan tak ramai yang solehah. Oleh kerana tak ramai, maka orang perempuan kalau ada solehah lebih baik daripada orang laki-laki. Apa-apa pun benda kalau jarang ada, mahal harga. Tu maksudnya. Rekah-rekah gitulah maksudnya. Maknanya benda apa pun dalam dunia ni kalau payah boleh, harga mahal. Hak senang, harga murah. Tengok laut lah. Ikan yang payah boleh, ikan Tenggiri. Daripada pagi sampai ke petang tu dah pikul injing 15 kuda dah. Berat menanam atas kepala baru. Tolak pula paper 15 kaki. Lambung dia ombak pula 3 kali, sengguk dia serik atas dahi, belah dahi. Sampai tanah maknanya duduk mengai pula, panas dering. Dengan ngai upang ni boleh selok dah cari upang. Nak boleh ke naik sekor tang malam tumbah 3 jam baru boleh sekor. Mana? Akak sekor baru 3,5 kilo baru. Sekilo 17 riyal. Buat apa? Sampai 17 riyal dah payah. Dah. Kalau mudah murah. Ikan pelata, pelaling, anak selayang sekali masuk dalam pukak 15 dek penuh belaka. Mahal tak? Dah berapa sekilo? 4 riyal. Berapa murah? Dah pun mudah. Tu bandingan. Batu mata kita kok. Batu akik hak ada gewang, payah jumpa. Batu zamrud ada gewang, payah dah. Dah ada batu zamrud hak tak ada gewang. Ada 600,500. Star pun tak ada, cuma color aura tua. Betul ada aura rayok sikit, bawah ada raka sikit, 600. Dah kalau hak molek, bujur molek, hak kilat molek, tua molek, ada star, ada gewang pula. Masak molek, warna molek, 78,000 sutik. Betul tak? Pasal apa? Payah. Dah ni 600 sutik. Dah 600 sutik 10 riyal tak? Ada? Batu kelikir. 600 sutik 10 riyal. Bis ada tu maknanya. Selari 25 riyal. Berapa yang murah sangat? Banyak. Batu Nabi kata perempuan yang solehah lebih mahal, lebih molek pada laki-laki solehah. Sebab orang laki-laki soleh ramai kita jumpa orang laki-laki soleh. Tapi isteri solehah jarang-jarang. Kena molek pak uti kampung seorang habuk tak ada isteri solehah. Tapi kalau ada mahal. Betul lah. Betul. Dan ada lagi suami cakap ni tidak potong. Isteri solehah. Dia tak potong. Habis cakap sejam-sejam baru habis. Baru dia bercakap.
Kita tengah cakap dia masuk lain tau. Ji. Masuk lain terus. Nah, kita gitu dia gini, kita A dia B, kita gini dia gitu. Kita kata dah leh awak gini, awak gini tak baik ni masuk neraka. Dah mu sangat masuk surga. Dia main gitu pula. Nak. Dah nak cari dua mana? Payah. Nak sekapung ada 200 orang. Sekapung tak ada isteri solehah. Kan kita baca sama dah kan dalam satu hadis yang lain Nabi kata perempuan yang isteri solehah ni seperti seekor gagak yang ada putih pada hujung sayapnya, di tengah 200 ekor kumpulan gagak hitam. Burung gagak hitam banyak tak? Jarang nak jumpa hak ujung sayap ada putih. Dah kalau ada jarang-jarang. Tapi tak amat ada seekor. 200 ekor hitam, seekor ujung putih. Hak ujung putih sayapnya tu perempuan solehah. Tapi bukan mesti 200. Nak khabar banyak. Hak tidak solehah. Ramai tidak solehah. Dalil banyak sangat dalil. Dalil yang selalu kita sebut hadis Nabi Isra' Mi'raj, tengok kaum perempuan yang dibakar, diazab di dalam api neraka. Bila tanya kepada Jibril, Jibril pun terang sebab-sebabnya ada 3. Ada 3 sebab. Yang pertama tak taat Allah dan Rasul. Sebab yang kedua walikillati ta'atihinna li azwajihinna, kerana tidak ramai di mereka itu yang taat kepada suami. Maka ditunjuk di hadapan Nabi 10 jenis isteri sedang diazab dalam neraka dengan azab yang berbeza-beza. Ada yang kerak lidah, ada yang cabut kopek, ada yang katok kepala, ada yang masuk atas kut mulut, ada yang masuk api kut dubur, ada yang belah habis tubuh-tubuh tuang dengan belakang, ada yang kepala tukar dengan kepala anjing. Tak, semuanya isteri-isteri daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main. Kalau ada bertuah orang tu. Dia kita balik kerja dia sambut depan muka itu. Assalamualaikum. Waktu payah dah. Bawa kita ajak, kalau panas dia kipas, pergi kat meja makan. Dia suruh persilakan makan bang, kalau kat mana tak kena khabar. Kita beki semula. Ada tak gitu? Ada tak orang? Ke tidur pula ke senyap sunyi. Jadi kita belebel tadi tidur. Kita tak rapat. Betul gitu. Maknanya kalau sama-sama berebut nak kecing belaka, beri suami masuk dulu. Kita ni perempuan cilah kain tak apa. Maknanya kerana suami ada di depan, tak lalu kok muka suami. Nanti isteri solehah. Kita tak cakap dia hari depan muka. Dia lalu depan tapi jauh. Dia kena lalu jauh. Mana depan gitu tak lalu. Apa? Aib. Hormat pada suami. Kerana suami adalah raja. Tak boleh suami duduk sini dia lalu depan muka. Macam lalu depan orang muka semayang, tak boleh. Dan semayang tak boleh lalu ke depan orang semayang tau. Tapi di rumah tak boleh lalu depan muka suami. Maknanya kalau suami tu duduk rehat nyanda di turuh pintu, tak ada jalan lain nak tubik kau dapur. Perempuan. Apa? Dia tak boleh nak keluar, tak sedap nak keluar suami ada depan muka pintu. Suami duduk berehat. Kita suami duduk depan muka pintu, lah kau atas kepala tu. Kau atas kepala tu. Faham tak? Perempuan. Kita tengah tidur, lah kau kat atas dada ni nak ambil kain. Mana balik ada hak bagi dia. Dia ingat kita benda. Raja kan, bukan pisbau. Raja dalam rumah tangga. Tu perempuan solehah. Dia berdoa pula tiap-tiap hari. Supaya maknanya kita ni diberi taufik hidayah dan dimurahkan rezeki, dimudahkan perjalanan kerja dan sebagainya. Berdoa. Suka suami dengar. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah rezeki yang luas kepada suamiku, selamatkan perjalanan yang mencari nafkah untuk kami. Ada doa itu apa? Ada masa boh. Padahal tengok TV gitu. Perempuan solehah. Sehari bangun tidur dia minta maaf sekali, kita nak tidur dia minta maaf sekali. Kerana kita nak keluar daripada rumah, mungkin kita mati di tengah jalan, tak balik dah. Maka dimohon segala ampun segala dosa.
Dia pegang tangan kita, dia tiung tangan kita, dia kata ampunkan segala dosa saya bang sebelum keluar pergi kerja. Kerana mungkin kita dah alik dah, belanggar sakit gitu begini. Dan bila balik sekarang nak tidur, dia akan minta maaf sekali. Kerana mungkin dia atau kita mati di dalam tidur. 2 kali sehari. Ada tak Haji? Ada. Bukan nak kata gap. Tapi sana ni lah gagak hitang. Habis-habis ada pun gagak kelabu. Faham tak? Hak macam hawa-hawa nak jadi molek. Tapi tekoh-tekoh nyelawan balik kita. Puang. Dari tangan dia dengar tu, molek estok. Balik sekarang balik estok. Takutnya anda. Dengar saat ni, takut sungguh. Ustaz kata, kena cakut dengan besi mulut. Takutnya. Tahan 2 hari. Faham tak? Lusa. Macam geri ayam gila, kokang marah ketuk lelaki. Lepas tu kena peringat apa? Jadi kalau kita berlaku baik dalam kampung tu, kita lebih kali duk beri kepada isteri kita, kita mukmin terbaik dalam kampung tu. Dalil Nabi kata khairukum li ahli. Seperti itu juga kita beri tempat tinggal yang luas, leganya duduk daripada isteri orang lain, maka kita dia telah memberi layanan terbaik daripada orang lain dalam kampung tu. Tu dikira juga. Maknanya buat rumah biar selesa duduk, biar molek, biar dia suka duduk. Tu juga dikira buat baik kepada isteri. Turut kehendak dia yang tidak bercanggah dengan syariat. Tu cara dia. Jangan sayang. Ni kawan-kawan tak sayang. Belanja sama 60, 70, 60, 70 dengan isteri sayang. Isteri khabar roti telur, bang roti kosong. Jadi gitu buat kira sangat. Dan sabda Nabi SAW telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada Ibnu Umar, bermula dunia ini sekaliannya kesukaan, dan sebaik-baik kesukaan itu perempuan yang soleh. Ni Nabi puji perempuan soleh, perempuan baik, isteri yang baik. Katanya Rasulullah SAW, hadis ini riwayat Muslim dan Imam Ahmad, hadis sahih lah. Banyaknya di dalam dunia ini benda yang menyukakan, benda yang menyeronokkan, membahagiakan. Banyak dalam dunia ni lah benda yang suka, iaitu keindahan alam suka. Tengok melawak situ sini, tu suka. Tuhan jadikan hebat. Negeri tu negeri ni molek, suka. Tuhan jadikan maknanya kenderaan, kita suka kenderaan. Tuhan jadikan maknanya makan minum, kita suka makan minum. Banyaknya benda yang manusia ni suka. Tetapi terbaik-baik benda yang disukai ialah isteri yang solehah. Isteri solehah yang paling suka. Lebih kita suka daripada dapat kereta Mercedes setengah juta. Haji nak kereta Mercedes setengah juta, lepas tu bini hok jahat mulut. Ada. Duduk dalam Mercedes, bini duduk belebel sebelah. Nak pergi Kuatang, nak start belebel daripada Sipang ke stand belebel dah. Siapa KFC tu duduk kau ragah. Kita duduk dalam Mercedes macam duduk latah dekat berasa. Dak sedap sikit. Tak ada kenikmatan. Tapi kalau dapat isteri yang solehah, walaupun janda atas mutu buruk, Allahu Rabbi, kita berasa macam naik kereta Volvo. Hidup belakang dia pandai. Dah dia peluk kita, dia pegang kita pula. Dia bercakap pula. Dagu dia ibu atas kepala bau kita. Allah, romantik sungguh, seronok. Dia kata abang tak macam orang lain, pandai sungguh bawa motor. Kita seronok, kita pun kau nak lepek. Pegang baik, dia pun peluk kita, orang suka. Puji sama kita. Abang bakal minyak wangi kena, kita sedap bau. Abang bakal beli baju kain, buat baju Melayu, kena sama dengan kulit abang. Suka. Tak suka belebel, dah puji sama kita. Kita buat balik ikan selayang, pan nampak gloli atas lampu ni. Allah, ikan selayang, yahoo, ikan selayang. Suka lah kalau isteri gitu. Tu tapi kita orang dekat urut je. Seronok hidup. Tu Nabi kata kita. Bukan tak kenderaan hantar rumah. Rumah harga 15 juta pun kalau belebel. Sekarang tak mau. Siapa maknanya natang tunggu lari tanah, takut bini kita.
Nak cicak-cicak maya-maya rumah habis semua. Dah, bini kita ada di rumah kuat belebel. Tapi kalau rumah buruk, PPRT je. Dapur belakang kalau letak pinggang jatuh tanah pinggang, tebak itu. Tapi dah isteri ni mulutnya baik, manis berkata-kata, pandai bergurau dengan kita. Jadi kita suka emak. Ni kau belikan layang, ikan layang mau bunyi. Kan kena redha. Kalau beli isteri suami beli ikan selayang berasa macam ikan gerong. Biar rasa gitu. Jangan kopling. Suami beli biskut jagung tu macam awak balik maknanya pizza kalau 18 riyal. Dah biskut jagung ammo. Pandai kopling. Jangan kopling. Suami kita kan. Yang mu nak tu macam apa mu cari laki tak ada pitih. Ada mu nak mewah. Cari ada pitihnya. Jadi sekalian kesukaan dan sebaik-baik kesukaan itu perempuan yang soleh, betul sungguh. Perempuan yang soleh ni tak nanti dia cakap isteri solehah. Dengan memek muka dia kita senang hati, betul tak? Muka perempuan ni tidak macam gerabak sama gitu. Tak ada hal lah kita tengok. Muka dia boleh buat macam-macam masa. Kalau dia kata nak pergi rumah kakak dia, nak tengok kata menantu kita, terus sakit gigi lah. Saya tengok muka dia. Comel macam tu. Macam upung-upung. Muka dia. Berkelebek nyeng. Batu Nabi kata isteri solehah ni, al-mar'atu solehah iza ra'aitaha sarratka atau kama qala. Isteri solehah ni bila kau tengok saja muka dia, kau akan jadi gembira dengan sebab dia buat sesuatu, sama ada watak muka dia ataupun gaya percakapan dia ataupun maknanya perjalanannya atau susun katanya, mu gembira. Itu si solehah. Kita tengok muka dia tu, kita tak yang kasih kenyang. Kenyang dah. Tak kenyang pasal muka dia, tengok kita dengan muka yang penuh kasih sayang. Dia tak kasih ke piti kita, dia kasih ke kita. Dia suka sama tengok kita senyum. Walaupun kita marah ke dia, dia senyum juga. Tu bagus, payah nak cari. Kalau ada gitu biar bergutang berolok tak apa, menikah. Jangan widang korang. 15,000 tak apa belanja kita tak? Solehah. Ni 8,000 belanja selama cacang untuk lelaki belawang. Mu tegak aku segak, mu tendang aku pelengkik terus. Jadi belawang tak semua. Habis 8,000, khubah 4,000, kemah 800. Tak bau sekepeng. Rugi balik negara. Ni dia menggembirakan kita. Kedudukan dia nak suruh kita suka mu. Tu isteri solehah. Dia tengok kita susah, dia mari. Dia tahu suami ni memang nega tak jadi ni. Tak ada kena sama ni bala orang kalau gini, muka gini. Dia pun mari buat ngulik kita, baca gurindang, baca sajak, baca hadis, pegang kita. Suka kita kalau boleh lihat gitu. Tu baru isteri solehah. Itu patutlah 15,000 serba berdiri, 18,000 serba duduk. Cicing wi 15 betul pasal suka suami. Ajak main sokmo. Main cokok main cokok kita lawang dulu. Suka. Baru suami dak main tanah. Main rumah hokmo. Jahil